Pernah terfikir tak nak ada kebun sendiri? Sebenarnya, ia lebih mudah daripada yang kita bayangkan tau. Hari ni kita akan kupas satu persatu cara menanam anak benih. Satu aktiviti yang bukan saja best tapi juga langkah pertama untuk dapatkan taman idaman anda. Dan percayalah, semua taman yang cantik-cantik tu, ia bermula dari satu anak benih yang kecil je. Jadi, jom kita pastikan ia dapat permulaan yang terbaik supaya boleh tumbuh subur dan kuat. Okey, sebelum kita mula pegang cangkul semua, ada satu rahsia paling besar untuk pastikan tanaman kita menjadi. Apa dia? Masa. Kuncinya adalah tanam pada permulaan musim hujan. Sebab apa? Sebab ini cara paling mudah untuk pastikan anak benih kita dapat bekalan air percuma dari langit dan ini sangat-sangat penting untuk dia terus hidup. Jadi, bila masa dah cun, persediaan kita yang seterusnya ialah memilih calon yang terbaik. Betul, memilih anak benih yang betul tu sama pentingnya macam pilih masa yang sesuai. Jangan pandang ringan tau bab ni. Bila pilih anak benih, cari yang nampak sihat, segar, daunnya elok dan tumbesarannya pun nampak sekata. Anak benih yang dari awal lagi dah sihat dan cukup kena cahaya matahari, peluang dia untuk hidup dan membesar dengan baik itu jauh lebih tinggi. Okey, anak benih yang paling top dah ada. Mantap. Sekarang, jom kita siapkan alatan-alatan yang kita perlukan untuk bagi dia rumah baru yang selesa dalam tanah. Mula-mula, kita perlukan dua benda asas. Pertama, cangkul untuk gali lubang. Kedua, pisau yang tajam. Yang ni penting untuk kita potong polybag tu dengan kemas tanpa rosakkan akar anak benih yang lembut kat dalam tu. Seterusnya, jangan lupa tong penyiram. Penting ni untuk bagi dia minum air pertama sebaik sahaja kita tanam nanti. Dan mestilah sarung tangan. Kita nak berkebun dengan seronok, bukan dapat luka kat tangan kan? Kalau nak kerja jadi lagi senang, ada beberapa gadget tambahan yang memang best. Macam kereta sorong untuk angkut tanah, sudip tangan untuk kerja-kerja yang lebih detail dan jangan lupa tali serta kayu sokongan. Nanti kita tengok apa gunanya semua ni. Okey, semua dah sedia? Jom kita masuk bab yang paling ditunggu-tunggu. Proses menanam tu sendiri. Sebenarnya ada 6 langkah mudah je untuk pastikan anak benih kita ditanam dengan betul. Jom kita tengok satu-satu. Okey, Kak Rajah ni dah rangkumkan semuanya dalam 6 langkah je. Nampak simple kan? Kuncinya kat sini adalah kena buat dengan cermat. Potong dan keluarkan polybag tu perlahan-lahan untuk lindungi akar dia. Pastikan anak benih tu tegak elok sebelum kita kamus balik tanah. Langkah terakhir, buat busuk sikit kat pangkal dan letak kayu sokongan tu. Ini untuk bagi dia stabil dan pengaliran air yang baik. Senang je kan kalau kita ikut betul-betul? Oh, dan ini satu tips penting. Sentiasa gali lubang tu besar sikit daripada saiz polybag. Kenapa? Sebab kita nak bagi ruang untuk akar dia bernafas dan bergerak bebas. Bila ada ruang, barulah akar tu boleh tumbuh kuat dan mencengkam tanah baru. Sebelum letak anak benih tu dalam lubang, cuba belik akar dia sekejap. Kalau nampak ada akar yang berpintar-pintar kat bawah tu, jangan risau. Potong sikit je hujung dia. Percayalah, ini sebenarnya akan merangsang akar baru untuk tumbuh dengan lebih sihat dan kuat. Baik, anak benih dah selamat dalam rumah baru dia. Tapi, kerja kita belum habis lagi tau. Malah, langkah lepas ni lah mungkin yang paling-paling penting untuk pastikan dia hidup. Apa dia? Air. Mesti kita fikir, alah, memanglah pokok perlukan air. Tapi, kenapa waktu sejurus lepas tanam tu sangat-sangat kritikal? Ada sebab-sebab saintifik yang menarik di sebaliknya. Nah, inilah jawapannya. Air tu bukan setakat bagi pokok minum je. Ia macam lori penghantar nutrien dari tanah ke akar. Ia juga komponen utama untuk fotosintesis, tolong bekalkan udara ke dalam tanah dan siap boleh jadi penghawa dingin semula jadi untuk sejukkan tanah. Kalau tak cukup air lepas tanam, anak benih boleh terkejut dan susah nak hidup. Pasal cara nak siram pula, ia bergantung pada berapa banyak pokok yang anda tanam. Kalau setakat 1-2 pokok, guna tong penyiram biasa pun dah cukup. Tapi kalau anda tanam banyak, mungkin boleh fikirkan sistem automatik macam perenjis atau titisan. Ia lebih cekap sebab air tu terus sampai ke akar. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung. Jom kita tengok sentuhan terakhir untuk bagi anak benih kita permulaan hidup yang paling kuat dan sihat.
Ingat tak langkah ke-6 tadi pasal kayu sokongan? Inilah gunanya. Kayu sokongan atau orang panggil pancang ni ibarat tongkat untuk anak benih kita yang masih muda tu. Ia lindungi pokok dari angin kuat. Cuma pastikan bila ikat tu jangan ketat sangat. Bagi ruang sikit untuk batang dia membesar. Jadi, sekarang anda dah tahu semua rahsia dan langkah-langkahnya. Anda dah bersedia sepenuhnya. Persoalan sekarang bukan lagi macam mana nak tanam, tapi pokok apa yang anda nak tanam dulu untuk serikan laman rumah anda. Selamat berkebun!